Sempadan negara bukan sekadar barisan di peta, tetapi manifestasi kedaulatan Malaysia yang merangkumi daratan, perairan maritim dan ruang udara. Negara berhadapan ancaman kompleks dan multidimensi daripada jenayah rentas sempadan terancang seperti pemerdagangan manusia dan penyeludupan dadah sehingga kepada pencerobohan oleh state dan non-state actors. Sebagai reaksi kepada perubahan geopolitik, KDN memperkenalkan Pelan Induk Kawalan Keselamatan Sempadan Negara 2026 hingga 2030 sebagai rujukan dasar utama untuk memodernkan pengoperasian sempadan. Pelan ini mengaplikasikan pendekatan 5 sempadan hadapan negara, 5 front approach, iaitu front utara, front timur, front selatan, serta front Sabah dan front Sarawak sebagai strategi kawalan menyeluruh untuk mengelakkan sebarang bentuk pencerobohan dan pelanggaran kedaulatan di sempadan negara. Sinergi bersepadu melibatkan kerjasama fungsi seperti PDRM, AKPS, APMM, Eskom dan RELA. Matlamat utama adalah untuk melaksanakan pengurusan sempadan secara holistik dan berintegriti tinggi. Dua fokus strategi utama yang diterjemahkan melalui 15 program, 22 inisiatif, 22 petunjuk prestasi utama dengan penekanan terhadap pendigitalan, kecerdasan buatan AI, sistem maklumat bersepadu dan pemerkasaan infrastruktur fizikal. Pelaksanaan pelan ini akan memastikan pengurusan sempadan yang lebih holistik, bersepadu dan berkesan selari dengan nilai teras Malaysia Madani. Keselamatan sempadan terjaga, kedaulatan negara terpelihara.